Habislah. Tapi aku kalau buat melawat rumah orang ni memang seronok benar. Kamu tengok rumah ni, bapak besar oi. Jom kita melawat tengok apa ada dalam. Jom. Pintu pun tebal orang punya. Selamat petang. Selamat kau ori tak? Ya kau. Ui, mak lawanya rumah kau. Boleh tak bawa saya pergi tour kejap rumah ni? Boleh. Tengok apa yang specialnya. Tapi untuk Pak Ori ni sebenarnya rumah ni tak adalah siap penuhnya lagi. Sebab kita baru je nak pindah. Oh ya. Ini kita tengah dalam proses lagi. Oh tak habis, tak complete lagi lah. Tak apa, boleh tour je. Belum siap pun dah nampak lawa lah. Cantik je. Mungkin tengok jom. Tengok luasnya rumah ni. Kata berapa kaki persegi rumah ni? Okey, untuk rumah ni 5,000 lebih kurang kaki persegi. Oh ya, besar. Kita ada 5 bilik tidur, 6 bilik air. Oh, luas. Salah satunya di bawah tangga tu lah yang special sekali. Tidur, toilet. Oi, mak lain macam yang design dia. Dia orang kata rumah ni yang paling penting dapur. Untuk mak-mak mesti dia suka lah. Betul. Mak dapur pun luas. Tapi dapur ni pelik kenapa dia tak ada aircon pun rasa nyaman tak panas pun. Sebab nampak atas ventilation dia tu. Untuk kenderaan tu orang kata memang bagus lah. Dengan cross ventilation ni lagi. Oh, kira memang ada design dia tersendiri lah untuk bagi dia sejuk. Bila angin tu orang kata masuk tu memang sejuk ruang dia. Oh, kira bukan main buat je lah. Petok-petok apa itu apa awan dalam tu. Patutlah senyaman je sini. Oh, selesa oi. Ini kalau mak duduk kat sini ni rasa menjerit kawan tu. Oi, mak mama. Oi, mak. Wah, hati. Oh, luas betul sini Sini boleh ajak saudara mara lepak, kawan-kawan lepak boleh kat sini Tapi bukan tempat lepak saja. Tempat ni orang kata design ni kalau tengok ceiling ni, tempat ni menjadikan rumah ni sejuk. Okey, ada sebabnya lah tempat ni. Ada sebab binanya macam ni design dia. Ventilation dia lagi. Okey, ceiling atas ni yang menyebabkan rumah ni tak panas. Betul. Kira bukan buat saja-sajalah kira. Bukan. Bukan bina sekadar bina je. Kira ada kaji juga apa mana matahari apa semua ada. Betul. Oi, mak koma ini lain macam punya orang bina rumah ni. Padu. Oh, ni pula tingkat atas dia tu. Okey, rumah ni 2 tingkat je lah. 2 tingkat dia. Oh, mak besar. Tapi atas ni pun tak panas juga atas ni Ni konsep sama macam dapur tadi. Dia ada cross ventilation. Oh, macam ni semua lah. Dan satu lagi apa yang nampak tak panas sebenarnya, belah sana tu orang kata dia tak ada cahaya matahari. Maksud saya pasal awning tu. Ya. Yelah, pasal ada setengah rumah tu walaupun cermin banyak tapi panas juga. Tapi sini tak. Cermin ada pun tapi tak panas. Betul. Selesa rumah. Tapi macam mana rega rumah ni? Untuk rega rumah ni kalau ikutkan rumah ni habislah. Bayangan yang kita kat sini kita kalau kata kita mengikut bajet klien. Kalau kata dia ada rumah nak bina 200,000, kita buat 200,000 punya rumah. Kita banyak design. Kira company akak ni memang A to Z boleh buat lah daripada berapa harga pun boleh. Boleh. So kat sini pun kita pun membuka dan membantu kepada sesiapa yang nak membina menggunakan loan bank ataupun LTPSA. So bukan tunai saja. Oh, semua boleh? Boleh, tak masalah. Ada sebab ada setengah tu dia pakai cash je kan? Betul. So kat sini kita buka peluang kepada siapa yang nak menggunakan loan. So kita bantu proses dari A to Z. Jadi kita dah tua rumah ni tadi. Kamu nampak memang lawa betul rumah ni. Tapi harga bajet dia memang lebih sejuta lah rumah ni. Untuk rumah ni lah. Ui, mak kamu. Okay, jadi macam bahan-bahan yang digunakan untuk naik rumah ni macam mana tu? Okey, untuk bahan kita menggunakan batu merah, tak genting. Jadi macam untuk material yang kita tengok ni, ini adalah penambahan punya material. Jadi banyak interior design yang kita gunakan. Company memang utamakan design lah. Sebab tengok dia memang lain daripada lain rumah ni. Kita mengutamakan design dan dalam masa juga kita ikut kehendak klien macam mana. Betul. Kita tengok bajet jugalah. Bajet klien macam mana. Macam material-material yang digunakan pun tengok bajet jugalah. Sebab tu ZMA ni kami ada trademark. Apa nama company tadi? ZMA Bina. Oh, ZMA Bina. Jadi memang kita ada dikenali dengan trademark. Bina bersama ZMA, banglo anda ada karakter, ada identiti. Oh, ada seorang anak tak? Ada. Okey, iyalah boleh nampak, memang boleh nampak lain daripada lain. Kira memang harga tadi boleh cakap tadi memang ada daripada murah daripada sampai mahal pun ada, semua ada lah. A to Z dengan punya servis semua ada lah, semua siap lah. Okey, jadi berapa area mana cover ni? Satu Malaysia ke? Cover hanya Perak saja. Perak saja. Warga Perak kamu dengar ni. Ni peluang ni. Tapi tak termasuk daerah Great kita tak cover. Oh, tak semualah. Macam Tanjung Malim boleh? Tanjung Malim boleh lagi. Tanjung Malim boleh lagi lah. Oh, kalau untuk tepat lagi punya tapak mana kamu nak bina tu boleh PM je lah. Boleh. Okey, boleh PM dekat mana? TikTok ada tak? Kita ada TikTok. Sosial media lain lah. Okey. Boleh dapatkan quotation harga semua lah. Boleh. Tak masalah. Nak bagi orang confident sikit. Berapa biji rumah pernah buat dah company ni? Kita dah buat 300 unit. Lebih daripada 300 unit. 300 unit kita dah buat.
Oh, memang penuh pengalaman lah ni. Penuh pengalaman. Oh, ni ikat bata pun tahu ni. Dahsyat. Koma. Berapa tahun dah company? Lebih kurang dalam 12 tahun. 12 tahun. Oh, lama dah. Pasal apa korang tak tahu Itu pelik juga marketing tak cukup ke? Okey, jadi sesiapa kalau mau perak, kamu rasa nak buat rumah, kira orang kata bawa tanah kosong je lah. Betul, Siapa ini lebih kepada siapa yang ada tanah lah. Ya, betul. Okey, siapa-siapa kamu ada tanah tak tahu nak buat apa, tanam jagung tak hidup, orang boleh buat rumah. Kita tahu lah Perak ni banyak orang merantau keluar lah. Siapa-siapa yang merantau keluar tu, lepas tu ada beli pula tanah dekat Perak ni, kamu jangan duduk lama kat luar tu. Mari balik Perak. Kalau ada nak buat rumah bawa datang sini daripada A to Z. Tak payah bayar tunai pun boleh, kamu nak buat pinjaman pun boleh tadi kan. Jadi kamu tak ada beban sangat. Okey, boleh buat rumah idaman kamu sendiri dengan desain yang tersendiri kamu. Tak payahlah kamu bosan sangat nak beli rumah teres sama je rupa semua. Tak ada kelainan langsung. Tengok pun bosan. Kadang-kadang balik rumah dah lupa mana satu rumah sendiri. Okey, boleh cari ni ZMA Bina. Boleh cari ZMA Bina untuk realisasikan rumah impian kamu. Padu, Pak Wiku gila aja handai kamu.